Baik, selamat sejahtera pada semua murid sehebat untuk batch SPM tahun ni ya. So untuk petang ni, petang ni cikgu faham kita sekarang ni masa bulan Ramadan dan hari inilah hari yang pertama. Hari pertama kita balik ke sekolah dengan cabaran menghadapi bulan Ramadan ni. Cikgu nampak hari ini kita ada KIK petang, tapi kita ubah sikit lah, ubah sikit kita punya plan. Kita masuk kepada topik bab 6. Okay, bab 6 ni sebenarnya bab 6 yang kita dah belajar masa Form 3, okay, iaitu keradioaktifan. Kalau semua boleh buka muka surat 198, okay, page 198. Dia adalah fizik nuklear ataupun kita panggil nuclear physics. Jadi dalam fizik nuklear ni antara yang kita akan bincang adalah seperti keradioaktifan, okay, ataupun perebutan radioaktif, or in English we call it radioactive decay, dan apa maksud separuh hayat. Okay. So sebenarnya semua ni kita telah bincang semasa Form 3 bab 8 okay, bab 8. Tapi untuk fizik ni kita lebih kepada imbas kembali, okay, revision balik, dan juga kita akan apply juga sedikit formula okay, formula untuk selesaikan masalah. Jadi dalam masa 1 jam 15 minit ini, okay, cikgu harap walaupun mungkin anda penat, okay, tapi kita boleh sama-sama lihatlah topik yang agak senang ini supaya kita boleh cepatkan proses untuk habiskan silibus ya. Okay. Jadi sebelum kita mula, okay, mungkin bolehlah sama-sama seorang untuk memimpin bacaan doa lah. Okay. Jadi silakan. Okay, so kita mulakanlah. Kita cuba coverkan 6.1 dahulu, okay. Dan lepas tu kita akan sama-sama buat modul sekali lah. Okay, so untuk bab 6 ni kita hanya ada dua subtopik sahaja, iaitu 6.1 dan juga 6.2. Okay, untuk 6.1 kita mainly fokuskan kepada beberapa term yang kita telah biasa gunakan semasa Form 3. Okey, iaitu kita ada keradioaktifan. Okey, keradioaktifan. Kita ada perebutan. Okey, perebutan radioaktif. Okey, dan kita ada juga alfa, beta, gamma. Kalau you masih ingat. Okey, alfa, beta, gamma. Dan kita ada juga separuh hayat. Okey, separuh hayat lah. Jadi, kita akan cuba revise balik lah. Okey, revise balik apa yang dimasukkan dalam konsep fizik ni. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak tunjukkan sedikit video. Okey. Okey, tunjukkan video tapi sebabnya dalam bahasa Inggeris, jadi cikgu akan cuba terangkan dalam bahasa Melayu. Okey. So, sambil tu kita sama-sama lihatlah. Okey, lihat video ni. Okey, jadi biasanya bila kita sebut radioaktif kan, okay, radioactivity, mungkin kita banyak tengok cerita atau wayang seperti superhero, Avengers semua kan. Mungkin dia lebih kepada era yang akhirat ataupun kiamat, macam tu lah. Okey. Tapi sebenarnya kan pada 120 tahun yang lepas okey, dia dunia kita ni ada persepsi yang agak berbeza lah kita terhadap radioaktif ni. Jadi bila kita sebut pasal radioaktif ni, dia lebih kepada kesihatan dan juga tenaga. Okey, contohnya ubat gigi. Okey, ubat gigi dan juga kita punya dial jam tangan, okey, air, mentega, semua ni sebenarnya radioaktiviti adalah di mana-mana. Okey. So apa yang berlaku sebenarnya apabila kita nak study tentang radioaktif ini ya. Okey.
So sebenarnya radioaktif ini adalah satu pencapaian yang agak besar lah, okay, untuk kita ni lah. Okay, jadi kalau kita recap balik untuk kimia, okay, kalau kita tengok untuk kimia, kita tahu setiap objek okay, setiap objek ataupun kita ada banyak unsur kan, okay, unsur-unsur ni terdiri daripada atom, okay, atom Jadi atom ini dia bukan benda yang paling kecil. Okay. Kalau ikut teori John Dalton kalau ingat John Dalton dia kata atom adalah benda yang paling kecil lah. Dia panggil sebagai atomos. Okay, tapi lepas tu kita ada saintis-saintis yang lain, okay, seperti J.J. Thomson, seperti Rutherford. Okay, mereka mendapati ada juga subatom kan. Kalau you ingat kita ada proton, kita ada neutron, kita ada elektron kan. Okay, sebenarnya kita tahu objek ini atau atom ini dia cuba mencapai kestabilan. Okey, dia cuba mencapai kestabilan. Okey. Tapi sebenarnya banyak okey, banyak perkara berlaku bila ketidakstabilan berlaku, okey. Bila ketidakstabilan berlaku, maka dia akan menyebabkan okey, tindak balas nuklear yang berlaku dalam atom tersebut. Dan itulah sebenarnya kita panggil sebagai radioactivity. Okay, so bayangkan okay, bayangkan kalau kita nak bersin, okay, kita nak bersin tapi kita macam tak boleh keluar pula kan. Kita rasa dalam tu tak stabil kan. Kita nak keluarkan something, tapi bersin itu macam tak boleh keluar sepenuhnya. Apa perasaan tu? Rasa macam tak selesa kan. Okay, ataupun bila kita makan ikan kan, okay, makan ikan walaupun sekarang puasa kan, okay, makan ikan, tapi tiba-tiba kita tercekik dengan tulang ikan, okay, tulang ikan, kita tak rasa selesa, kita rasa tak stabil kan. Kita nak buat something, contohnya kita nak muntah, nak batuk, nak muntahkan, ataupun mungkin perlukan pertolongan cemas supaya nak keluarkan tulang tersebut kan. So itulah sebenarnya berlaku pada atom. Okay, kita tahu susunan subatom, elektron, proton ni sebenarnya dia boleh mencapai kestabilan. Tapi bila, okay, contohnya bila dia berlaku ketidakstabilan, makalah atom tersebut dia nak buat sesuatu supaya dia boleh mencapai kestabilan. Okay, dia nak melepaskan apa yang lebih, itulah untuk mencapai kestabilan. Jadi sebenarnya itu bermaksudnya radioactivity. Okay, so kalau kita lihat di dalam nukleus atom ini, okay, dalam nukleus atom ni kita ada proton, kita ada proton yang charge positif, dan kita ada neutron. Saya rasa semua ni kita dah faham kan? Kita ada proton, kita ada neutron. Okay, jadi nukleus ini adalah positive charge. Dan di luar dikelilingi oleh apa? Oleh elektron. Dan untuk proton dan neutron ini, dia macam boleh dilekat. Okay, dilekat bersama oleh satu macam glue kan? Tapi kita tahu dia bukan glue. Okay, dia adalah daya elektrostatik. Okay, daya elektrostatik. Jadi dia nak menyebabkan, memastikan proton dengan neutron boleh bersama. Okay, supaya dia boleh mencapai kestabilan nukleus. Okay, so itulah sebenarnya kita tahu atom ini dia nak cuba untuk memastikan kestabilan atom itu sentiasa dijamin. Okay, tetapi ada masa juga, okay, bila bila kita lihat daya ini kan, daya ini dia tidak dapat memastikan kestabilan. So apa yang berlaku? Okay, bila keseimbangan daya ini tidak dipastikan, maka dia akan menyebabkan kestabilan terganggu. Okay, kestabilan terganggu. Jadi bermaksudnya isotop itu dia tidak akan menjadi stabil. Okay, tidak akan menjadi stabil. Okay, seperti badan kita kan. Okay, badan kita, uh, kita contohnya kita nak bersin, kita akan apa? Kita akan mengecut atau mengembang kan. Okay, untuk mengeluarkan sesuatu kan. Okay, jadi sebenarnya isotop pun sama. Isotop sebenarnya dia nak keluarkan. Okay, dia nak keluarkan juga zarah-zarah ataupun mungkin dia keluarkan tenaga. Okay, dia nak keluarkan tenaga supaya untuk memulihkan keseimbangan. Okay. Bila nak mencapai kestabilan ini, dia akan membentuk, okay, mungkin dia akan membentuk nukleus yang baharu. Okay.
So, proses ini kita panggil sebagai perebutan radioaktif. Okay, jadi cikgu harap you faham. Radioaktif ini sebenarnya dia adalah satu sifat. Okay, satu sifat daripada nukleus yang tidak stabil. Okay, nak menjadi stabil. Okay, yang tidak stabil menjadi stabil. Dan untuk menjadi stabil, dia akan memancarkan atau dia akan mengeluarkan sesuatu. Mungkin dia dalam bentuk zarah, mungkin dia dalam bentuk tenaga. Okey. So contohnya dia akan keluarkan alpha, dia akan keluarkan beta, dia akan keluarkan gamma. Okey. So itulah sebenarnya adalah perebutan radioaktif. Okey. So this one saya rasa kita dah belajar juga, okey, dalam form 3 dan sebenarnya kita sekarang lihat apa beza alpha, beta dan juga gamma. Okey. Alpha ini sebenarnya, okey, alpha ini sebenarnya dia adalah helium. Okey, dia adalah helium, dia sangat berat. Okey. Dan dia tak boleh dia tak boleh tembus dengan banyak. Sebab dia sangat berat. Dia bergerak dengan laju yang sangat sangat rendah. Okey. Jadi kita guna kertas, kita boleh hentikan. Tapi kalau untuk beta, beta dia bergerak dengan sederhana. Okey. Dia bergerak dengan sederhana, dia adalah elektron. Okey. Dia adalah elektron, jadi dia sebenarnya boleh menembusi kertas. Okey, dia boleh menembusi kertas, tetapi dia boleh dihentikan dengan kepingan logam. Okey, kepingan logam. Okey, tetapi satu lagi adalah gamma. Okey, untuk gamma ni sebenarnya dia boleh tembus okey melalui udara, dia boleh tembus kertas, dia boleh tembus kepingan logam. Okey, tapi okey sebab dia sangat laju. Okey, jadi dia boleh dihentikan dengan kepingan plumbum okey plumbum yang sangat besar. Okey. Jadi itulah sebenarnya kita lihat alpha beta gamma ini. Alpha dia adalah positif, okay, positif helium. Okay, dengan dua proton. Beta dia adalah elektron. Okay, dia adalah elektron dengan satu charge negatif. Manakala gamma, gamma dia tak ada charge. Okay, gamma dia adalah neutral. Okay, antara alpha beta gamma, okay, gamma dia kuasa penembusan paling tinggi. Okay, untuk alpha kuasa penembusan paling rendah. Tapi kalau in terms of kuasa pengayunan, okay, apa maksud pengayunan? Pengayunan maksudnya dia menyebabkan something bercharge. Dia macam membawa influence, membawa aura. Okay, contohnya kan, saya adalah orang yang positif. Okay, kalau orang yang dekat dengan saya, dia akan menjadi positif juga. Okay, maksudnya saya punya kuasa pengayunan positif sangat besar. Ah, Kalau ada kawan-kawan yang dia orang negatif kan, bila dekat dengan dia kita akan menjadi negatif juga. Itu maksudnya kuasa pengayunan. Okay, so kita ada alpha, beta, gamma. Okay, nanti mungkin kita lihat secara detail apa dia punya perbezaan lah. Okay, dia punya perbezaan. Okay, so lepas tu, okay, kita lihat pada dia punya contoh-contoh. Okay, contoh-contoh. Okay, so ada sebenarnya bila dia berlaku perebutan ni, okay, dia memerlukan masa yang pendek 5 saat, ada yang mungkin 50 tahun, ada yang mungkin 5 abad. Okay, so itu sebenarnya kita panggil sebagai separuh hayat. Okay, half life. Okay, sekejap, ada pula dia punya advertisement. Okay, apa masuk okay, separuh hayat? Okay, separuh hayat sebenarnya adalah masa. Okay, masa untuk ataupun tempoh. Okay, tempoh untuk satu aktiviti. Okay, aktiviti dia berkurang menjadi separuh. Okay, contohnya, okay, contoh asalnya saya ada 100. Okay, mungkin selepas 5 hari dia menjadi 50. Jadi maksudnya dia punya separuh hayat adalah 5 hari. Okay, setiap 5 hari dia akan berkurang separuh daripada asal dia. Okay, itu adalah separuh hayat. Okay, half life. Okay, dan kita mesti kenal lah, okay, siapa nama ini, Marie Curie Okay, kita tak boleh nafikan sumbangan Marie Curie sebab dia dia sebenarnya adalah wanita yang paling hebat dalam sejarah kerana dia sebenarnya memenangi uh,
dua Nobel Prize dalam bidang fizik dan juga kimia. Dan kalau kita masih ingat dalam syllabus Form 3 dia punya kajian sebenarnya lebih kepada tentang keradioaktifan. Dan of course kita tahu akhirnya dia sebenarnya meninggal sebab kesan daripada radioaktiviti inilah yang menyebabkan kanser. Menyebabkan kanser. Jadi walaupun kita nampak radioaktif ini, dia adalah satu kejadian semula jadi tapi in fact, dia mendatangkan aplikasi, impak. Contohnya, kita guna uranium 235, okey, untuk menjadikannya sebagai satu bahan api, bahan api. Ah, macam kat Malaysia kita guna apa? Kita guna ah, arang batu semua kan untuk menjana tenaga tenaga kan. Tapi kat setengah negara seperti Jepun, mereka gunakan uranium untuk membina stesen tenaga nuklear. Dan ini sebagai satu bahan alternatif untuk menjana kuasa elektrik. Tapi walaupun dia ada aplikasi yang baik, tapi ada juga negatif lah. Antaranya sebenarnya kalau kita lihat daripada sejarah, ada juga dia mendatangkan malapetaka. Okay. Uh, so ada good, ada bad juga. Ada good, ada bad juga. Jadi banyak radiasi sebenarnya kebanyakan dia okey. Cuma ada satu saja, iaitu sinaran yang mengayon. Sinar mengayon. So sinar ion ni sebenarnya dia akan menyebabkan kita punya contoh DNA. DNA kalau dia contohnya kena pada kita punya badan, dia akan menyebabkan kita punya kandungan kandungan DNA akan berubah. Ah, jadi itulah sebenarnya yang mendatangkan kanser, ataupun mutasi. So sebenarnya uh, radioaktif ini dia ada kebaikan, dia ada juga keburukan. So terpulang kepada kita lah macam mana kita nak gunakan. So um, so itulah sebenarnya sedikit introduction tentang macam mana kita nak uh, mengaplikasikan keradioaktifan dalam kita punya hidup. Okey. Cikgu harap yang sedikit introduction ni dapat membantu kita sedikit gambaran lah macam mana kita nak memulakan dengan topik tindak balas nuklear ataupun fizik nuklear ni. Okey, so saya tak akan teruskan dengan video ni. Okey, so kita lihat pada sikit lah. Uh, Boleh rujuk pada buku teks. Anda boleh rujuk pada buku teks. Muka surat 198. Dan sambil itu, nanti kita boleh sama-sama bincang modul. Sekejap. Okey, so kita lihat pada 6.1 reputan radioaktif. Okey, so dia punya konsep adalah bila kita nak study atom okey. Tadi yang saya sebutkan, atom maksudnya benda yang paling kecil yang tidak boleh dibahagikan lah. Macam contohnya satu roti kan, roti ni kita boleh potong pada banyak-banyak kepingan yang kecil. So bila dia sampai satu tahap dia tak boleh potong, itu adalah unit yang paling kecil lah. Dan lepas tu kita ada juga subatom, kita ada proton, neutron, elektron. So ini adalah hasil pembelajaran kita untuk hari ini. Kita nak lihat pada contoh persamaan reputan alfa, beta dan juga gamma. Dan apa maksud separuh hayat? Dan juga kita nak menentukan separuh hayat daripada graf. Dan akhir sekali kita nak selesaikan masalah kehidupan yang melibatkan separuh hayat. So ini sedikit introduction. Macam mana penemuan alfa ataupun penemuan charge positif lah, iaitu proton. So nukleus terdiri daripada proton dan juga neutron, di mana proton adalah positive charge, dengan nilai dia 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Dan untuk jisim, untuk jisim 1.67 darab 10 negatif 27 kg. Manakala neutron dia tak ada charge,
Okay, dia punya jisim lebih kurang sama macam proton. Okay. So, saya rasa this one you all dah belajar kat kimia. Okay, jadi cikgu skip saja. Okay, dengan nukleid lah. Okay, nukleid. Dengan kita ada huruf A itu adalah nombor neutron. Okay, nombor proton adalah Z dan X adalah simbol unsur. Okay, simbol unsur. Okay, contohnya proton 1 Okay, untuk neutron 1 N. Dan untuk elektron 0 - 1 E. Okay. Sedikit quiz. Okay, which of the following adalah isotop? Kalau you ingat, isotop dia mesti sama unsur. Okay, sama unsur dengan sama nombor proton. Okay. So, kita lihat oksigen dengan oksigen. Okay, sama unsur dan juga sama nombor proton. Okay, so yang nombor 1 dengan nombor 4 adalah isotop. Kenapa nombor 2, nombor 3 bukan? Sebab dia punya nombor proton tak sama. Okay, sebab dia punya nombor proton dia tak sama. Okay, so kenapa ada atom yang tidak stabil? Okay, sebab ada ketidakseimbangan daya nuklear. Okay, ketidakseimbangan daya nuklear. Okay, so hafalkan, hafalkan keradioaktifan. So, masuk keradioaktifan, dia adalah proses. Okay, proses perebutan nukleus yang tidak stabil. Okay, daripada tidak stabil, dia nak menjadi nukleus yang lebih stabil. Okay, dengan memancarkan sinaran radioaktif. Okay, dengan memancarkan sinaran radioaktif. Okay, dan proses ini adalah spontan. Okay, spontan dalam maksudnya dia tidak tersusun. Dia berlaku secara tiba-tiba sahaja. Okay, spontaneous and juga random. Okay, so kata kunci proses perebutan nukleus tidak stabil. Nak menjadi stabil, dia perlu memancarkan sinar radioaktif. Okay, dan proses ini adalah spontan dan berawak. Okay, spontan dan berawak. Okay, kemudian kita lihat pada perbezaan lah. Okay, alpha, beta, gamma. So, alpha adalah helium, okay, beta adalah elektron, dan gamma adalah gelombang elektromagnet. Okay, gamma adalah gelombang elektromagnet. Okay, sedikit perbezaan antara alpha, beta, gamma. Sebab alpha, okay, because alpha dia adalah 2 proton. Okay, dia ada 2 proton. Jadi, dia punya kuasa pengayunan adalah sangat tinggi. Okay, manakala beta, dia adalah elektron. 1 elektron. Jadi, dia punya kuasa pengayunan adalah rendah. Dan untuk sinar gamma, sebab dia adalah neutral. Okay, dia ada neutral, tak ada charge kan. Jadi, dia punya kuasa pengayunan adalah sangat rendah. Kalau kuasa pengayunan tinggi, maka kuasa penembusan rendah. Okay, kuasa penembusan rendah. Maksudnya, kalau untuk alpha, dia boleh dihentikan dengan sekeping kertas. Okay, keping kertas. Kalau untuk beta, kita guna kepingan logam. Kalau untuk gamma, kita gunakan plumbum ataupun lead lah. Okay, plumbum. Okay. Dan sebab alpha beta mereka ada charge. Jadi dia boleh dipesongkan di mana positif akan tertarik kepada negatif. Untuk negatif tertarik kepada pula positif. Okay, manakala gamma dia tidak dipesong ke mana-mana. Okay. So ini sedikitlah perbezaan antara alpha, beta dan juga gamma. Okay. So ini cikgu boleh skip saja. Okay, boleh skip saja. Okay, so alpha, beta dan gamma. Okay, kalau kita lihat dia punya lengkung pemesongan alpha dengan beta. Okay, kenapa alpha? Okay, kenapa alpha dia punya pemesongan sebegini? Kenapa beta dia sebegini? Okay, kita bayangkan alpha dia macam lori sebab dia sangat berat. Okay, dia sangat berat. Dia macam lori kan. Kalau lori nak belok, dia mesti dia tak boleh belok dengan cepat sangat. Dia mesti ke depan sangat, lepas tu slowly dia belok. Tapi kalau motor, motor senang sahaja. Okay, motor senang sahaja. Dia nak belok, dia terus belok sahaja. Jadi ini kaitan dengan jisim. Okay, jisim.
Jisim zarah beta adalah lebih kecil daripada jisim zarah alfa. So itulah dia punya pemisongan berbeza sikit. Right? Okay, so this one is okay. Nanti kita akan bincang nanti lagi lah untuk bila kita dah belajar tentang bab 4 ah. Okay, so kita lihat pada perebutan alfa. Okay, so contohnya perebutan alfa kan. Okay, uh, kita ambil contoh kat sini. Okay, 238 92 kan. So selepas itu hasil dia akan keluarkan satu helium. Okey. Dan kita nak pastikan persamaan sebelah kiri dan sebelah kanan adalah sama. Jadi 238 dia sama dengan dia sama dengan 234 tambah 4. Okey. 234 tambah 4. Dan 92 ini dia sama dengan 90 tambah 2. Okey, kita nak make sure dia punya persamaan kiri kanan adalah sama. Okey, contohnya kita lihat latihan ni kan. 234 234 sama dengan apa tambah 4. So kita tahu yang ni adalah 230. Okey, 230. 90 sama dengan apa tambah 2. So kita tahu ini adalah 88. Okey, ini adalah perebutan alfa. Bermaksudnya sebenarnya lepas berlaku perebutan alfa, dia akan menjadi nukleus yang baru. Dia akan menjadi atom yang baru. Okey. So ini adalah alfa. Okey, alfa. Okey, nah kita lihat pada beta. Okey, kalau beta sama juga, kita nak make sure sebelah kiri, sebelah kanan dia sama. So contohnya 234 sama dengan apa tambah kosong. Sebab atas tu dia adalah kosong lah. Okey. Jadi sama juga dia masih 234. Okey, tetapi untuk bawah 90 sama dengan apa tambah negatif 1. Jadi yang ini jadi dengan 91 lah. Okey. So contohnya kita lihat 24 sama dengan 24 campur kosong. Yang manakala yang ini 11 sama dengan 12 tolak 1. Daripada natrium, dia tukar menjadi magnesium. Ini perebutan beta. Okey, perebutan beta. Okey, manakala untuk perebutan gamma, dia sebenarnya benda yang sama. Okey, cuma daripada excited state lah, maksudnya daripada bertenaga dia kepada lebih stabil. Sebab kadang-kadang dia tak keluarkan zarah, tapi dia keluarkan tenaga sahaja. Okey, so uh, contohnya this one. Dia asalnya kobat, lepas tu masih kobat. Cuma dia kobat yang tidak stabil jadi kobat yang stabil. Itu sahaja. Okey, contoh 137 56. Okey, ini barium. Dia sama juga. Cuma dia keluarkan tenaga sahaja. Okey, sebab kita tahu gamma ini dia tak ada jisim. Okey, dia tak ada positive charge, tak ada negative charge. Dia adalah kosong-kosong. Okey, so harap clear dengan this one. Okay. Dan biasanya dia bukan berlaku sekali je. Okay, mungkin dia berlaku banyak kali. Mungkin contoh dia berlaku alpha, kemudian beta, kemudian alpha, beta, macam itulah contohnya. Okey, kita lihat pada contoh soalan. Okay, contoh soalan. Okay, kita terus pergi pada modul. Okay, modul dulu. Okey, kita boleh terus bincang juga separuh hayat lah. Okay, so separuh hayat half-life. Okay, half-life maksudnya dia adalah masa yang diambil. Okay, dia adalah masa yang diambil untuk satu nukleus, nukleus yang radioaktif berleput menjadi separuh daripada nilai asal dia. Okay. Ataupun dia masa yang diambil untuk aktiviti. Okay, untuk aktiviti lah. Aktiviti atau mungkin bilangan atom ataupun jisim radioaktif berkurang sehingga separuh daripada aktiviti ataupun nilai ataupun bilangan atom yang asal. Okay.
So dia punya kata kunci masa yang diambil. The time taken. Okay, masa yang diambil. Okay, bermaksudnya contoh, saya ada 100. Okay. Okay, lepas 2 hari. Okay, dia tinggal 50 saja. Okay. Lagi 2 hari, dia tinggal 25. Itu adalah masa untuk dia punya bilangan menjadi separuh. Okay, separuh daripada nilai asal. Okay, bermaksudnya 50 sudah mereput. Atau kita nak fahamkan 50 sudah busuk. Lagi 50 yang masih baik. Lagi 2 hari, 25 sudah busuk. 25 yang masih okey. Itu maksud dia lah. Okey. Okey. Next, kita lihat juga pada siri rebutan radioaktif. Okey, biasanya bahan radioaktif dia akan mereput beberapa kali. Okey, dia akan decay several times. Dia bukan sekali je and then habis. Okey, dan dia akan mengeluarkan sinaran. Mungkin sinaran alfa, mungkin sinaran beta ataupun gamma. Dan in the end, dia akan menghasilkan satu bahan yang baru ataupun mungkin satu atom yang baru ataupun satu nukleus yang baru. Okay? So, every time dia reput, dia akan menghasilkan benda yang baru. Okay, dan yang ini, okay, dalam satu siri ini, kita panggil dia sebagai siri pereputan. Okay? Contohlah, contoh ada yang muntah kan. Kalau muntah sekali, ada yang muntah sekali dah stabil. Ada yang muntah sekali, masih tak selesa lagi. Banyak benda tak keluar lagi. So, dia muntah lagi. Muntah sehinggalah dia mencapai kestabilan. Jadi proses ini dia continue, berterusan sehinggalah, sehinggalah satu nukleus yang stabil dicapai. Until one stable nucleus is reached. Until one stable nucleus dia mencapai. Dan setiap perebutan dia mengeluarkan sama ada mungkin alfa, mungkin beta atau mungkin gamma. Mungkin gamma. Kita lihat pada contoh. Kita lihat pada contoh. So dekat sini kita ada asalnya ada 23892. 23892. Ini 92. Sekejap saya. Okey, 92. 92 uranium. Dia nak jadi 234. Bermaksudnya dia punya nukleid kita ada A, Z, X kan. Dia punya A ini daripada 238 kepada 234. Maksudnya dia beza dia 4. Kalau dia beza 4, maksudnya dia dia mestilah mereput dengan menghasilkan satu alfa. Menghasilkan satu alfa. Okey. Okey. 23892. Sekarang jadi 2384990, 90 lah. Sekarang ni thorium jadi ini PA tu uh, um, saya lupa petroleum kot. Okey. 234. Sekarang ni 91. That means A dia masih sama. Tapi Z dia tambah 1. Yang itu adalah beta. Beta. Kalau you ingat kan, 234 90 thorium. Jadikan PA tambah 0 dikali 1 E. Baru ada balance kan? Okey. Kalau dia sambung lagi 92, satu lagi beta. Satu lagi yang beta dihasilkan. So, kalau ada perubahan pada A, nombor neutron, jadi di biasanya dia adalah alpha. Biasanya dia mesti ada alpha. Contoh 234 pada 230, jadi itu adalah alpha. Dan ini pun alpha juga. Alpha. Dan ini pun alpha juga. Alpha, alpha, alpha. Ini pun alpha juga. Alpha juga. Kalau 218, kepada 80,
Dia A sama, tapi Z tak sama, itu beta. Okay, 85. Okay, kalau dia turun, dia masih alpha lah. Alpha, ini 82. Ini 83. Okay, ini alpha lah, alpha. Okay, yang ini alpha. Okay, ke bawah tu alpha. Okay, kalau dia ke tepi tu adalah beta lah. Okay, ke tepi selong kanan tu adalah beta. Ini 84. Okay, 84. Ini 82. Ini 80. 80. Okay, yang ini 81. Okay. Ini 83. Yang ini 84. Yang ini 82. Okay. So ingat kalau alpha, okay, dia mesti ada perubahan pada nilai A. Okay. Kalau untuk beta, dia perubahan pada nilai Z sahaja. Okay, harap this one clear ah. Okay, so okay, awak tuliskan yang semua ni lah. Dia punya anak panah dia alpha, okay, beta. Okay, macam mana dengan gamma? Okay, biasanya gamma dia tidak melibatkan perubahan A dengan Z. Dia cuma melibatkan perubahan dari segi dia punya tenaga. Okay, mungkin dia dalam keadaan yang excited. Excited. Contoh contoh kan, ada orang yang dia actually tak ada masalah. Dia tak ada benda yang nak keluarkan. Dia cuma apa? Hyperactive sangat lah. Kalau dia dah habiskan dia punya energy, so dia lagi dah stabil lah. Itu maksud dia. Okay? Okay. Okay. So ni dia punya aplikasi lah. Dia aplikasi pentarikan radioaktif lah. So macam mana kita sebenarnya boleh tentukan usia-usia batu lah. Dia menggunakan rebutan uranium. Okay? Okay. Next kita lihat pada macam mana kita nak menentukan separuh hayat lah. Okay. So asalnya kita ada nilai N kosong. Okay. N kosong kan. Okay. Sebenarnya kan, bila kita nak lukis graf, okay, contoh okay, saya ambil yang tadi 100, 50, 25 kan. Okay. 12,5. Okay. So dekat sini, yang atas ni saya tulis bilangan. Okay, bilangan. Okay, yang bawah saya tuliskan masa. Okay, dalam hari lah. Okay, kita ada 0, 2, 4, 6, 8 contohnya. Okay, setiap separuh hayat 2 hari. 2 hari 4. Okay, and then 6 hari. Uh, okay, tak apa, saya buka sikit supaya tak keliru. Okay, 2 hari, 2 hari, 2 hari kan. Okay, so saya buat skala contoh lah. Okay, 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 100. Okey, asalnya, okey, kita panggil dia nilai asal. Okey, 100. Okey, lepas 2 hari, dia menjadi 50. 50 kat sini kan. Okey, lagi dua hari, dia menjadi 25. Okey, 25. Okey, lagi 2 hari, dia menjadi 12,5. Mungkin contoh kat sini. Okey. So, kita lihat dia punya graf. Okey, dia punya graf bukan straight line. Tapi dia adalah lengkung. Dia adalah lengkung. Oh, sorry. Okay, dia adalah lengkung. Maksudnya asalnya dia akan berkurang dengan sangat cepat. Tapi sebenarnya semakin tu semakin slow. Dan dia sebenarnya tak akan mencapai kosong. Okay. Sebab
tak ada benda bagi dua akan menjadi kosong. Dia mesti ada something. Okay, walaupun dia kecil. Kalau you buat banyak kali, 6.25, you buat lagi, nilai dia akan semakin kecil. Tapi tak never jadi kosong. Okay, bila benda jadi separuh, dia tak akan jadi kosong. Okay, um, so itulah sebenarnya macam kita nak tentukan dia punya separuh hayat. Okay, so kita tengok berapa nilai asal dia, ini kita ambil separuh dia. Okay, ambil separuh dia. So inilah dia punya separuh hayat. Okay, separuh hayat lah. Okay, so bilangan nukleus radioaktif berkurangan dengan masa. Okay, kurang dengan masa lah. Kalau contoh, nilai dia menjadi separuh daripada nilai asal. Jadi masa yang diambilkan adalah separuh hayat. Okey. Biasanya dalam siri liputan kita boleh tulis sebeginilah. Okey. Contoh yang cikgu tuliskan 100, okey, menjadi 50, okey, menjadi 25, menjadi 12.5 contohnya. Dan dekat sini kita tulis T separuh. Okey, T separuh. T separuh. Okey. So bilangan nukleus yang yang belum mereput lagi. Okey, ini formula dia lah. Okey, formula dia. Okey, bermaksudnya okey, N sama dengan 1/2. Okey. N ini adalah berapa kali? Berapa kali separuh hayat? Okey, berapa kali? How many times? Dan N kosong ini adalah nilai asal dia. Okey, contoh Okey, contoh. Okey, contoh lepas 3 kali. Okey, lepas 3 kali lah. Contoh yang ni kan. Lepas 3 kali kan. So, dia sama dengan 1/2 kuasa 3. Dan nilai asal dia adalah 100. Okey, so dia sama dengan 1/8 darab 100. So, itulah kita dapat 12.5. Itu yang bermaksud tinggal lagi 12.5 yang belum lagi mereput. Okey, yang belum lagi mereput. Ini persamaan lah. Ini persamaan dia. Okay, di mana N kosong adalah bilangan asal. N kecil adalah berapa kali bilangan separuh hayat. Okay, apa maksud terhad kepada integer positif? Sebab dia mesti positif. Mesti 1 kali, 2 kali, 3 kali. Okay, dia tak ada negatif lah. Dan T separuh adalah separuh hayat lah. Okay, separuh hayat. Okay. Okay, kita cuba ambil contoh selesaikan masalah. Okay, kita cuba bincang lah. Okay, soalan 1. Okay. So, tentukan separuh hayat. Okay. So, at first, dia ada 1.2. Okay, 1.2 kan. Jadi, lepas separuh, 1.2 bagi 2, dia akan menjadi 0.6. So, kita pergilah 0.6. Okay. Kita buat satu garis, sampailah dia sentuh pada graf. Okay, kemudian kita buat garis menegak. Okay, so nampaklah dia adalah 15 minit. Okay, 15 minit lah. Okay, so dia ada 15 minit. Okay. So, 2 markah. Dia kata satu kena tunjuk pada graf. Awak kena lukiskan garisan ini. Okay, lukiskan garisan ini. So, separuh hayat adalah 15 minit. Okay, 15 minit. Okay, berapa bilangan nukleus radioaktif yang belum mereput selepas 25 minit? So, kita tengoklah 25 minit. Buat satu garis menegak. Okay, sampai dia sentuh pada graf. Kemudian kita buat garis melintang. Okay, so dia adalah 0.4. Okay, awak kena lihat ke sini. Dia adalah N darab 10 kuasa 6. Okay, N darab 10 kuasa 6. Dia punya faktor dia.
So, dia sama dengan 0,4 darab 10 kuasa 6. Okay, kalau kita tekan kalkulator, dia sama dengan 4 darab 10 kuasa 5 nukleus. Okay, 4 darab 10 kuasa 5 nukleus. Okay. Hitung peratus bilangan nukleus radioaktif yang masih tinggal selepas 45 minit. Okey, 45 minit, 5 minit kan? Okay. Kita tahu dia punya setiap, okey, dia punya separuh hayat adalah 15 minit. Okey, 15 minit kan? Jadi kalau 45 minit, dia sama dengan berapa kali separuh hayat? Berapa kali? Okey, kita guna 45 bagi 15, dia sama dengan 3 kan? Okey, so 3 kali. That means N kecil ini adalah 3. Okey. Okey, ada dua cara kita boleh buat. Okey, pertama, kita boleh buat macam ni. Okey, contohnya, okey. Okey, asalnya dia ada 1.2 kan? 1.2 darab 10 kuasa 6. Okey. Kita buat kali pertama separuh hayat, dapat 0.6. Okey, kali kedua 0.3. Okey, kali ketiga 0.15. Kita boleh buat kerja kira macam ni lah. Okey. Maksudnya kita tunjukkan selepas 3 separuh hayat, dia akan jadi 0.15 darab 10 kuasa 6. Okey. Okey. Ataupun 1.5 darab 10 kuasa 5 nukleus. Okey. Maksudnya N lah. N yang tertinggal ni. Okay, ini bila kita nak buat dia punya siri rebutan tu. Okey. Tapi kalau kita guna formula, okey. Kalau kita guna formula kan, kita guna yang tadi, this one. Okay, yang ni kan. Okay. N sama dengan 1/2 kuasa 3 and then 1.2 10 kuasa 6. Okay, so kita dapat benda yang sama lah. Okay, benda yang sama. Okay, kita nak cari persen. So, percentage maksudnya, okay, peratus sama dengan, okay, asalnya kita ada 1.2 darab 10 kuasa 6. Okay, selepas itu kita ada 1.5 darab 10 kuasa 5. Okay, darab 100%. Okay, kita akan dapat 12.5%. Okay, 12.5%. Okay, next kita sambung. Okay, kita sambung ah. Okay, untuk soalan 2. Okay, sekejap. Itulah orang masih tak habis-habis lagi. Okay, okay, so kita lihat rekod keaktifan. Okay, jisim yang belum merebut. Okay, pukul 8 pagi 80. Pukul 6 petang 20. Okay, pukul 11 malam 10. Okey, so daripada sini, okey, kita boleh cuba carikan lah. Okey, kita boleh cuba carikan sebenarnya dia punya hubungan lah. Okey, kita tahu 20 ke 10 adalah separuh. Okey. Nah, dia punya masa adalah uh, sekejap.
Okey, dia punya masa adalah daripada pukul 6 sampai pukul 11. Jadi dia adalah 5 jam. Okey, 5 jam. That means 80 ke 40. Okey, sepatutnya dia patut 5 jam lah. Okay, that means dia sepatutnya pukul 1 lah. Dekat sini kalau kita ada 40 okay, 40. So patut ganti yang 1 tengah hari. Okay. And then daripada 40 ke 20 another separuh hayat. Okay, dan tadilah daripada 6 ke 11. Okay, another separuh hayat. Okay, so okay, macam kita nak tentukan separuh hayat. Okay, so sebenarnya kita boleh saja lukis lah. Lukis macam ni. Okay, 80 gram pada 40 gram pada 20 gram pada 10 gram. Okay, so okay, so maksudnya proses ini dia mengambil 3 separuh hayat. Okay, so 3 separuh hayat ni dia ambil masa 15 jam. Okay, jadi 1 jam, satu separuh hayat adalah 5 jam lah. Okay. Tapi kalau cikgu rasa sebenarnya kita terus ambil 20 kepada 10 cukup. Then kalau kita nak terus tulis jawapan, I think tak ada masalah. Mungkin kita tunjuk yang this one sajalah. Okay. So tentukan jisim bahan radioaktif selepas 25 jam. That means kita tahu satu separuh hayat dia sama dengan 5 jam. So kalau 25 jam, berapa kali separuh hayat? Maksudnya ada 5 lah. Okay, N adalah 5. So, ada 2 cara. Okay, satu cara, kita boleh lukis sebeginilah. 5, buat 5 kali tu. Tadi dah 3 kan? Kita sambung lagi. Okay, kita buat kat sini lah. Sambung lagi 5 gram. And then, satu lagi 25 gram. Ini yang pertama lah. Okay, yang kedua, kita boleh guna formula. Di mana N sama dengan 1/2. Okay, dia 5 kali kan? Okay, darab nilai asal dia 80 gram. So, kita dapat 1/32 darab 80 gram. Dapat 2,5 gram. Okay, boleh guna mana-mana sahaja cara untuk selesaikan. Ingat, jangan lupa dengan unit sebab dia adalah jisim. Dia adalah jisim. So, mesti tuliskan unit. Okay, tuliskan unit lah. Okay, so sedikit uji kendiri. Ini untuk balance lah. Okay, balance sahaja. Okay. So, cikgu tunjukkan kat sini saja jawapan. Okay, boleh ambil ambil seminit untuk cek jawapan. Okay, kalau untuk alpha, okay, 226 sama dengan apa tambah 4. Dan juga 88 sama dengan apa tambah 2. Make sure kiri kanan dia mesti balance. Okay. Okay, kalau untuk alpha, perebutan alpha kan, kita tak boleh tulis macam ini. Tak boleh. Okay. Yang ini salah. Dalam SPM dia salah. Awak akan tulis 4, 2 helium. Okay, 4, 2 helium. Okay, so balancekan lah. Balancekan sahaja persamaan dia. Okay, untuk yang case ini, dia memang dah balance. Jadi yang satu lagi dia adalah gamma. Okay, dia adalah gamma lah.
Okay, next. Okay, kita sambung ha. Okay, tuliskan persamaan yang mewakili rebutan berikut. Okay, uranium 238 kepada thorium. That means daripada uranium 238 kepada thorium. So kat sini kita nampak, kita tulis macam ni. Okay, 238. Okay, 92 uranium. Okay, dia pergi kepada thorium kan. Ini dia punya hasil dia. Okay, sekarang kita nak tengok beza dia. Atas dia beza 4. Okay. Tengok negatif 4. Ini negatif 2. Okay, bermaksudnya kita perlukan 42. 42 untuk balance. Jadi kita perlukan 1 helium. Itu cara kita nak tuliskan persamaan. Okay, yang ini tak payah tunjuk lah. Yang ini untuk kita punya kerja kita sahaja. Okay, untuk B, okay, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 91 Okay, protactinium. Tadi saya sebut salah. Protactinium Protactinium Okay, PA nak jadikan kepada uranium. Okay, 2, 3, 4 uranium. Okay, so dekat sini kita lihat atas tu dia tak ada apa perbezaan. Yang bawah tu dia tambah 1. Okay, that means kat sebelah kanan tu kita nak tolak 1. Okay, so dia sama dengan 0, negatif 1, E. Okay, ini tak payah tunjuk. Okay. Okay, kalau cikgu nak tanya, okay, let's say nak tuliskan persamaan daripada 238, 92 uranium, nah, jadikan kepada 226, 88 radium. Okay, macam mana? Okay, so tambah, contohlah soalan ni, tambah uh, berapa alpha dan berapa beta. Okay, macam mana kita nak selesaikan this one? Okay, so sama juga. Okay, macam ni ya. Kita tengok perbezaan dulu. Okay, yang ini dia tolak 12. Yang ini dia tolak 4. Okey, bermaksudnya apa? Bila kita tengok kalau ada perubahan pada A ini, dia mesti melibatkan alpha. Okey. So that means dekat sebelah kiri kita nak tambah 12. Jadi kita nak berapa kali alpha supaya kita dapat 12 tu. So 4 darab apa sama dengan 12? Jawapannya kita nak 3 kan? That means sekarang ni kita nak 3 alpha. Okay, 3 helium supaya dapat balance yang atas tu. Okey boleh Okey. Untuk yang bawah ni kan, okay, kita boleh tuliskan persamaan. Okey, cikgu tulis kat bawah ni kan. Okey, 92 sama dengan 88. Ini kan, 92 sama dengan 88 campur. Okey, 3 darab 2, 6 campur berapa negatif 1. Okay, berapa Y lah. Berapa X atau berapa Y. So, 92 sama dengan 88. Campur 6, kita dapat 94. Campur, nak berapa negatif 1? Kita nak tolak 2 kan? So, ini kena 2. So, ini dapat 2. Okay, kita cek balik kat sini. Kita ada 1 alpha, 1 alpha, 2 alpha, 3 alpha. Okay, kita ada 3 alpha. Beta kita ada 1 beta, 2 beta. Okay. Dia selalu suka tanya macam ni. Kita nak carikan dia punya persamaan tu.
Okey, okey, soalan last ah. Ada lagi dua soalan ni. Okey. Okey, okey, kita ada satu lengkungan reputan. Okey, apakah separuh hayat? So daripada asalnya 4,000 kepada 2,000. Okey. So kita buatkan satu garis. Okey. Sampai sentuh pada graf dan then buat garis menegak. Okey, so jawapan dia 2 hari. Okey, T separuh sama dengan 2 hari. Okey, separuh, separuh. T separuh sama dengan 2 hari ya. Okey, berapa kereaktifan sampel radioaktif selepas 10 hari? That means, okey, satu separuh hayat 2 hari. Kalau berapa separuh hayat sama dengan 10 hari. Jadi kita N sama dengan 10 bagi 2. Kita dapat 5 separuh hayat. Okey, 5 separuh hayat. Okey, so macam mana kita nak buat? Ada dua cara. Okey, satunya kalau kita nak guna darjah skematik, kita buat macam ni 4,000. Okey, 2,000, 1,000, 500. Okey, sorry tak cukup 250, 125. Kita tunjukkanlah separuh hayat tu. Okey, so kalau kaedah macam ni, kalau dia punya separuh hayat sikit, tak apa. Tapi kalau bayangkan kita ada 100 kali separuh hayat, takkanlah kita nak buat macam ni kan. Jadi kita kena guna formula. Okey, kalau untuk formula, kita guna 1/2 kuasa N. Okey, kuasa N tu adalah 5 lah. Okey, kuasa 5. Okey, darab dia punya aktiviti asalnya 4,000. Okey, and then at the end, kita dapat 125. Jangan lupa unit bilangan per minit. Okey, bilangan per minit. Okay, bilangan per minit. Okey, so ni soalan 3. Okey, soalan last. Okey, perebutan radioaktif. Okey, selepas 288 saat, 6.25% atom belum mereput. Okey, so apakah separuh hayat bahan? Okey, that means uh, selepas 288 saat. Okey, 6.25%. Okey, that means kalau kita nak kira persen kan. Okey, contohnya 6.25, okey, sama dengan, ini maksudnya yang belum mereput kan? Sama dengan 1/2, okey, kuasa N, okey, darab 100%. Okey tak? Okey. 6.25 yang belum mereput sama dengan 1/2 kuasa N darab 100. 1% ni adalah nilai yang asal. Okey. So, dia sama dengan 0.0006 satu sorry, 0.0625. Sorry ya, saya punya ni masalah sikit. Okey. So sebenarnya ini 100. Okey. So 6.25 bagi 100 sama dengan 1/2 kuasa N. Okey. So um, okey, macam mana kita nak selesaikan? You boleh tekan kalkulator lah. Okey, boleh tekan kalkulator. So kalau 6.25 bagi 100. Okey, dia sama dengan berapa?
Contoh cikgu tengah kalkulator. Okay. 6.25 bagi 100 pecahan. Okay, in fraction. Okay, 1/16. Okay. Kalau tekan kalkulator, dia sama dengan 1/16 sama dengan 1/2 kuasa N. Okay, bermaksudnya 16 sama dengan 2 kuasa N. So, N sama dengan 4 kali. Okay, N sama dengan 4 kali lah. Okay, bermaksudnya 288 saat adalah 4 separuh hayat. Okay, so 4 separuh hayat sama dengan 288. Jadi 1 separuh hayat sama dengan, kita bagi 4 saja, dapat 72 saat. Okay, so kita itulah yang carikan berapa kali separuh hayat dulu. Okay, ini cara untuk gunakan formula. Okay. Satu lagi cara, kalau you tak pasti dengan formula, you boleh guna perebutan skematik di mana you buat 1%, lepas 50, ini bagi 2, 25, 12.5, 6.25. So, ada 4 kali separuh hayat. Okay, 4 kali separuh hayat. 4 kali separuh hayat. And then, 4 kali itu 288 saat. And then, yang satu separuh hayat adalah 72 saat. Okay, so I think that's it untuk 6.1. Okay, cikgu harap dalam masa 1 jam lebih ni, anda boleh at least lah, kita dah go through satu topik 6.1. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada hari yang seterusnya. Okay, selamat berehat dan selamat beriftar nanti. Terima kasih semua.